Adik, saya nak tanya adik, 80 tolak 5 berapa? 75. Tengok, budak kecil ini pun tahu jawabnya 75. Datuk Najib jawab bankrupt. 80 tolak 5, Najib kata bankrupt. Budak umur berapa? 11 tahun. Umur 10 tahun pun tahu 80 tolak 5, 75 bilion masih ada. Tapi dia kata bankrupt. Sebab tu saya kata kita boleh bagi pendidikan percuma. Bila kita batal PTPTN, apa nak takut apa? Pendidikan percuma. 25 negara buat, termasuk Turki. Turki tak ada minyak, tak ada hasil minyak. Kita hasil minyak 80 bilion. Sebab apa tak boleh buat? Boleh buat. Sebabnya UMNO dok kira cari wang untuk dia. Kita mesti guna wang bela nasib rakyat. InsyaAllah kita tunaikan janji kita.